Okey, okey. Assalamualaikum. So, saya Faizul. Salam Okey. perkenalan. So, kita bertukar daripada apa face to face kepada face to face di video lah. Di video saja. Tak apalah. So, salam perkenalan. Eh. Okey. So, kita boleh mulakan kita punya untuk hari ni lah. So, okey. Sekejap, saya share screen. Sekejap. Sekarang nampak chat? Okey, nampak, nampak. Nampak Ah, jelas. okey, okey. First sekali saya akan bagi indikator lah. Sekejap. So, nanti buka indikator yang 5 MR dulu kan. Okey. Lepas tu pergi dekat sini lah. Paste. Lepas tu klik link tadi. Tak apa yang saya share tu. Boleh klik Okey. link. Betul add to favorite. Yang RSI pun sama. Yang RSI boleh ke band tu. Okey. Ah. Yang video ni apa yang kita belajar tu saya share YouTube je live lah. live. Ini live saya trade. Saya record live trade ni. Oh, Tapi okey. yang dalam video ni guna paper trade dalam ni. So, tapi sama lah teknik dia sama. Teknik sama Ah, kan. ah. Baik. Sebab untuk pembelajaran kita boleh share real account nanti kena dengan AC pula nanti. Tapi Hmm. tengoklah video ni saya terangkan lah macam mana nak trade semua. So at least boleh nampak lah dia punya apa idea itu. Tapi apa yang Okey. kita belajar ni pun memang daripada sini lah yang Ah, yang saya share ni. Okay. okey. So uh, add to favorite yang tiga-tiga indikator dia tu. So Okey, dah. first kali hari ni kita tengok MR dulu lah kalau sempat tengok RSI sekali. Sekejap RSI ni buat turun. Okay. So sekarang dia akan keluar 5 garisan MR kan. Yang lain Okey. tu tutup dulu. Pakai MR ni dulu. Jap. Saya bertukar RSI jap. Okay, sebelum tu tak apalah. Saya share dia punya preview kita punya indikator mana boleh ke Ben? Uh, Sekejap, Tadi tu. Ni boleh ke Ben? Kita preview je. Tapi kita akan tengok satu-satu lah. Uh, XI dengan satu lagi Bollinger Band eh. uh, Okey, ada dah. Cuma boleh ke Ben ni untuk apa support lah. Support resistance kan. Untuk kita checking kan. Sekejap, tu. Hmm. Okay, so kita akan pakai indikator macam ni lah. Okay, dia ada RSI, ada Bollinger Band dan juga ada RS, apa? Moving EAD. average. Ah, Moving average. okay. Cuma RSI ni kalau full dia jap tu ada color belakang. Tu dia. So nampak kat sini saya demo apa? Dia punya itulah penggunaan kalau RSI high mak. High dan terkeluar BB. Terkeluar BB okey. Ah, so secara teorinya apabila RSI buat high ni itu adalah resistant. So selagi dia tak lepas ke atas dia akan start jatuh. Macam tu. So dah tahu kat mana puncak. Tapi untuk dia start jatuh dia kena bocor low RSI yang high ni tak akhir ni. Kalau Oh, dekat hari ni hari Jumaat tu kan. Betul okey. ni Jumaat kan. So kalau tengok high yang tak akhir tu yang doji ni kan. Hmm. So kita tandakan low dia. Dekat mana dia bocor? Candle yang hitam ni. Sini lah kita masuk sell. Oh, macam tu. Ah, Lepas tu satu lagi kita tahu dia dah terkeluar dari BB. Bila dia keluar BB memang dia akan masuk balik. Bila dia bocor Dia, first, lepas bi- tu kena tengok candle yang kedua ke yang pertama tadi tu? Bila dia Yang high bocor yang. yang ni lah. Yang kita akan tengok candle high yang tak akhir. So ini high. Lepas tu ni yang Okey. tak akhir kan. Okey. So kita always Oh, refer yang tak akhir. okey, faham. So kalau dia naik.
Dekat sini kan tak ada high dah kan? Tak ada dah. Maksudnya dia dah buat bearish divergent. Oh, macam tu. Sebab harga buat high tapi RSI dah tak buat high. RSI high dekat sini. So senang nak Okey. detect bearish divergent kat situ. So Hmm. kalau secara teori je lah, dia harga buat macam ni tapi RSI dia makin makin ke bawah. Tapi harga ke atas. Oh, okey, okey, So faham. itu adalah setup bearish divergent. Tapi untuk confirmkan kelemahan high ni, dia kena bocor high tu. So dia kena bocor kat sini lah. Yang ni yang ni kenapa dia hitam? Ini adalah candle crossing down moving average. Hmm. So dia Dia dah tu, sekejap. ah, Kalau yang macam, kan lepas high yang terakhir tu, ah, ah. kan di warna merah tu, kan? Yang ni. Dia tak dikira bocor tu. Yang tu. Ni tak kira lagi. Sebab apa? Sebab dia masih di atas ni. MI. Oh, Satu lagi okey. sebab apa tu? Sekejap Tak kira bocor punya. Dia kira bocor tapi Hmm. apa tu oleh sebab dia dekat atas ni kan, dia belum ada signal yang lebih kuat. Itu Dia untuk kita EMA start apa tu? ah Itu ini MA warna MA 9. 50 eh? 9. 9 Oh, 9. 9. Tak Oh, nanti kita tengok yang MA ni. Dia okey, okey. sebenarnya untuk kita cari sell tu, dia kena ada yang kombinasi yang macam ni. Ada sell, Kita ada panggil apa tu? macam ni? Dipanggil apa dia? Lupa Confluent, dah panggil. confluent. Engulfing eh? Yang mana? Yang ni. Confluence. Oh, Dia dia kalau yang kuat, dia kena ada signal yang confluence. Maksudnya dekat tempat yang sama ada dua tiga signal daripada indikator-indikator lain yang menunjukkan memang situ sell. Baru okey, dia okey. kuat untuk kita masuk. Macam ni memang dia bocor. Okey. Tapi Tapi dia dia tak. masih belum ada yang lain tu. Dia still ada satu ni je. Biasanya dia tak open up Okey. kuat. Eh. Sama juga kalau dekat bawah. Okay, turun, turun, turun bawah. Ini dia buat low. Okey. Ah, Secara teorinya kalau buat low tu, itu adalah support. Dan untuk breakout low tu dia kena lepaskan candle low punya high. Okay. Baru Okey. dia sambung naik. Lepas tu nampak sebelah dia ada buy. Hmm. Tapi untuk masuk dia kena lepaskan candle buy dia punya high. Maksudnya sini tak ada lah. Sini tak ada entry. Situ yang baru nak Okey. mengelakkan terkena false signal tu. Okay, kalau kita tanda kat sini, sebelah dia tak break, sebelah dia tak pecah, sini tak pecah, tak pecah, semua tak pecah kan? Hmm. Yang purple ni yang pecah, lepas tu baru start naik, Pak. Okey, faham. So itu kita punya intro indicator lah. Lagi satu, sama kan dengan ni. Dia buat low, Pak. Lepas tu dia buat macam engulfing dan selepas tu dia breakout kat sini kan. Tapi dia tak ada buy kat sini. So sebab tu dia tak kuat. Sebab dia naik seketika. Lepas tu ni dia tukar session, jatuh balik kan. Jatuh dan dia Hmm. sambung bearish lah. Jatuh ada. Sebab apa? Sebab apabila dia tak ada buy kat situ, kita punya gerakan ni masih dikawal oleh sell yang ni. Okey, faham. So nampak kalau kita hold daripada sell ni, dia akan terbatal apabila keluarnya buy. So sini baru terbatal. Nampak? Daripada sini ke sini. So kalau nak hold, Hmm. biasanya kalau sell akan terbatal dengan buy. Apabila buy akan terbatal dengan sell. Contoh sini lah, nampak? Ni buy kan. Lepas tu Okey. dia buy balik. So sini sideways lah. Nanti saya tunjuk kenapa dia sideways. Eh. Lepas tu sini buy kan. Lepas tu dia terbatal dulu kat sini. Hmm. So selepas candle sell,
kita cari sell. Selepas candle buy, kita cari buy. Itu je. Faham, faham. So lebih senang nak apa? Cari entry lah. Macam ni sama lah. Nampak? Hmm. Nampak? Ada sell sini kan? Tapi high kat Ah, sini. Ni high kan? ya. So untuk valid, dia satu kena bocor low candle sell. Okey. Lepas tu, oleh sebab selepas itu adanya candle high punya low. So Okey. yang mana yang bocor dua-dua yang hitam ni juga. Yang warna hitam tu lah. Nampak? Lepas hitam ni, dia shoot ke bawah. Hmm. So itu yang kita akan gunakan untuk trade lah. Tapi macam ni kan, kenapa tak boleh masuk? Ini ada setway. Nanti kita tengok kenapa kita tak boleh masuk. Eh? Sebab dia ada dia punya SOP. Bukan dah keluar terus masuk. Eh? Okey, Katakan faham. bila dah keluar sel terus tekan. Bukan. Kan sebab selagi dia tak bocor low sel ni, selagi tu dia tak valid. Hmm. Sama juga dengan buy ni. Selagi dia tak lepas high buy tu, selagi dia tak valid. Contoh kat sini kan. Saya keluar padam indikator. Sebab sebab tu saya pakai dua. Sebab yang pakai bila saya letak BB tu dia jadi banyak line pula Buat-buat. kan. Sebab bila dia keluar buy kat sini, Okey. biasanya kita akan tanda high buy tu. Selagi tak breakout high tu, selagi tu tak ada entry. Faham. Ah, nampak? Bila ada buy sini, biasanya nanti saya akan tunjuk teknik yang saya pakai semuanya kotak. Kita kotakkan semua candle ni. Sekejap, candle yang berkenaan tu kita kotakkan. Bila breakout kotak tu baru ada entry. Selagi tak breakout tu nampak sideway. Mana ada entry kat sini? Sebab ini adalah buy yang pertama yang sebenarnya buy ni adalah membatalkan sell yang ni. Nampak? Mana? Ni sell kan? Okey. Kan ini buy yang pertama. Yang saya cakap tadi apabila keluar sell lepas tu ada buy. Dia Okey. akan membatalkan sell yang ni. Tapi Faham. oleh sebab untuk dia confirm uh, valid, dia kena breakout high candle yang buy ni baru dia tukar ke atas. Hmm. Tapi oleh sebab dia apa Dia tak tak breakout, tak tak breakout so jadi sideways. Sini tak payah masuk. Nampak macam mana nak mengatasi masalah terkena sideways tu. Oh, jadi kalau macam contoh candle buy, dia mesti Ah, breakout. Kalau break high. dia mesti breakout high dia. Kalau Okey. candle sell mesti breakout Kalau low. mesti breakout low dia. Okey, faham. Betul. Lepas tu kalau pasal nak background dia merah dengan hijau ni. Okey. So kalau Pasal merah ni bearish. fokus pada bearish je lah. Fokus Ah, pada sell je lah. dia kekuatan bearish. Kalau Hmm. hijau ni sebenarnya kekuatan buy, tapi kekuatan buy dia bukan datang dari sini, tapi datang daripada start ni. Daripada buy first tu lah. Buy first. So bila dia naik, kita tahu walaupun dia background hijau, tapi dia mesti akan buat pullback ataupun breakout bocor. Hmm. So sini dia start merah, so maka dia start bearish lah kat situ. So itulah kita punya indikator. Cuma high low ni penting lah. Dia menunjukkan apa? Aras puncak dan aras support. Contohlah, ni kan. Ni high. Untuk bocor high tu dia kena bocor low kan. Ya. Betul. Lepas tu biasanya saya buat kotak sebenarnya. Ya, So biasanya saya akan kotak macam ni. Contohnya lah. Okay, contoh bila dia kat sini. Okay. Kita dah masuk kat bawah dekat buy ni. Ataupun dekat yang area low ni dia tak ada breakout kan. Okey. Tapi yang confirmnya dekat buy ni lah lagi strong. Lepas tu dia naik dia buat high. So biasanya kalau kita dah masuk dekat candle yang ni, kita akan letak stop loss kita bawah low candle high. Adjust. Contoh kita masuk sini kan. Sini kita tak stop loss sini.
Bila dah Okay. naik, kita bawa naik apa? SL ke atas. SL lah. So kalau dia jatuh, at least break even lah. Hmm. Tapi Ah, tuan, kalau yang ah, macam candle buy yang ni, yang first ah, yang ni kan, ni. dia nak kita nak confirmkan dia dia betul breakout ke atas tu yang mana? Kan ni takkan selepas candle buy yang first ni, yang Ah, second ni warna dia candle bearish kan? tu. Tak, tak itu nanti kita akan tengok satu persatu. Ini Okey. dia punya intro je. Okey, baik, baik, baik. Ah, Okey, okay faham. So lepas tu ni dia tak breakout, high ni tak bocor kan. So Hmm. and then dia buat high lagi kat sini. So kita bawa naik kotak kita ke atas. Gitu. So kita punya SL nanti bawah low ni pula, bawah high yang ni. Ah, Hmm. sampai dia buat sini kan. Okey sini. So sini akan kena lah kita. Sebab apa? Sebab next tu dah bocor. Ataupun bila dah banyak high ni, kita tarik letak je SL dekat half kotak ni. Oh, separuh je. Separuh je. Lepas tu nampak. Baru Jatuh. jatuh. Habis. So dah tahulah dekat mana untuk mengatasi masalah yang selalu terkena lipatan tu. Eh. Libas. Ha. Nampak macam ni kan? Bila dia keluar high, itu semua adalah R. Eh. Kalau dah sebatang besar ni, biasanya ambil je. Ataupun Okey. letak half candle je. Kalau yang kecil-kecil ni, kita boleh lah buat kotak-kotak kan. Kalau macam ni, Okey. kita nak letak, elok-elok kita beli kat bawah ni. Elok-elok kita beli kat sini, kita letak, nak letak SL kat sini juga. Tak ada lah. Eh. Satu lagi, ah, refer sebelah kiri. Nampak ada high yang terakhir sebelah kiri kan? Okey. Itu adalah kita punya resistant. Sekejap, Kalau kita kotakkan high yang tak sebelah kiri tu, boleh nampak lah, nampak? Tepat-tepat tu. Sini pun sama. Hmm. Nampak? Sini pun sama, sini pun sama. Dia punya syarat untuk breakout ke atas. Bullish kan? Dia kena Okey. breakout candle-candle high ni punya R. High. Selagi tak lepas, selagi tu dia akan stop kat sini. Bila dia breakout yang kotak kelabu ni, baru dia akan sambung naik. Okay, tengok kat mana dia breakout. Ke dia tak breakout dah? Sekejap Sini kan? Sini Hmm. baru naik. Tapi dia bocor balik. So tak ada lah. Sini jadi R kan? Sini dia Okey. bocor. Sini dia bocor. So dia bocor R kan? Sini jadi RBS lah. Resistance become support. Resistance become support. Okey. Ah, Tapi dia bocor RBS. So dah fail. Sebab apa? Sebab ini ada R, sini ada R. Kena ingat apabila ada high, high adalah R. Kalau dia tak lepas high tu memang dia akan jatuh. Ataupun dia bocor high yang terakhir pak yang ni. Hmm. Yang ni kan. High yang terakhir yang ni kan. Ya, So yeah, kalau kita betul. letak low dia tu, tu nampak. So sini kita boleh masuk sell. Sebab apa? Sebab dia dah bocor low high ni, biasanya dia akan jatuh dulu lah. Cuma uh, kena tengok moving average. Mana moving average? Uh, tu. So dia ada moving average yang support dia moving average lah. So dekat sini dia pantul dekat EMA yang ni kan. Dia buat low dia pantul situ. Ini confluence lah. Apabila dia buat low dan dia pantul dekat EMA. Eh. Sebab apa? Sebab EMA kalau dekat bawah adalah support. EMA kalau dekat atas adalah resistant. Eh. Itu faham kan? Kalau EMA dekat bawah Hmm, faham? itu adalah support. Tapi kalau kita punya candle di bawah pergi ke atas, EMA ni adalah resistant. So nampak dia jatuh, so dia buat low dan dia pantul dekat EMA. So itu adalah apa? Support kan? Confluent support Confluence lah. lah. Lepas Okey. tu apabila dia muncul balik candle purple ni, dia akan sambung naik. Hmm. Gitulah.
Okay, itu intro. So, mari kita tengok satu persatu. Eh. First kali kita akan tengok EMA lah. Lepas tu baru tengok RSI. So, EMA kan. EMA kita pakai 5. Okay, buka indikator tu. Dia ada 9. Dekat input, ada 9. 20, Satu. 21, 50, 100, 200. Ah, 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 9, 21 short. 50 ni medium. 100, 200 ni long. Eh? So kita combine 3 sekali. So dia punya reference kita adalah candle 9 dengan 21 ni. for reference. Reference punya resist apa EMA. Sebab apa? Sebab kita scalping. Kita scalping kita akan pakai uh, short EMA sebagai kita punya reference. Yang medium dengan long ni untuk kita punya trend. Sebab apa? Sebab 50 kalau atas 100 200 bullish. Okay. Okay. So kalau 9 ni bawah 3 ni adalah bearish. Itu je. Hmm, Nanti tengok balik. Okay, style kalau nak guna sama macam saya, inilah color dia. EMA 1 oren, EMA 2 biru, EMA 3 hitam, EMA 4 hijau, EMA 5 ni warna apa? Purple purple lah. Ah, Lebih kurang. ah. So crossover inilah. Lepas tu candle color change on price cross. Ni. Saya pakai purple dengan hitam. Purple adalah apabila ah, price Bullish. cross up short EMA. Price cross up EMA 9. 9. Oh, Yang ni price cross down EMA 9. Dia keluar warna hitam, keluar warna ungu. cross up purple, Ha, cross down hitam lah. hitam. Okay. Okay. So, kalau kita tengok contohlah ni lah minggu ni punya contoh. Kita boleh nampak uh, yang ni 200 kan? Warna purple ni 200. Yang hijau ni 100. Kan? So, kita boleh nampak uh, apa? Dia di bawah EMA 200 dengan 100. So, memang 100. dalam gerakan bearish. Dia punya major direction dia bearish. Okay. So, itu yang saya cakap penggunaan EMA long ni. Okay. Lepas tu, untuk dia strong bullish kalau dia nak pusing naik, dia kena duduk atas EMA 50. So, selagi di bawah EMA ni, selagi tu dia bearish lah. Gitulah dia punya fungsi. And then biasa saya akan guna akan tutup 3 tinggal 2 je. Hmm, Ah, yang 3 tu kita nak tengok dia punya ah, apa kekuatan lah. Okay. And then nampak tak yang silang ke bawah, silang ke atas ni? okay, nampak? Ah, itu sama juga dengan yang buy dengan sell tadi. Selagi Oh, dia di sama je. bawah, Sama je. tak dia punya konsep sama. Sebab apa? Sebab Okay. selagi di bawah ni, selagi tu bearish, selagi dia tak override. Ni baru dia override. So Okay. selagi bila dia dah muncul yang ni, sebenarnya kita akan cari sell je. Faham. Dan ini adalah kita punya resistance yang paling kuat. Kalau dia nak naik sekalipun, dia akan sampai sini, dia akan terhenti kat sini. Ah, Oh, okay. kalau dia Faham. breakout yang ni baru dia akan sambung bullish. Gitu. Gitu. Sama juga macam ni. Apabila dia keluar sini, ini adalah support nanti. So kalau kita Okay. tarik sini nampak dia bocor situ kan. So dia sambung Hmm. jatuh. Sama juga sini kan ni. Kalau dia pergi sana nampak dia reject balik. Okay, tengok.
Oh, macam gitu. Faham? Ha. So nampak kalau kita tandakan candle yang ni kan. Ni. Ini adalah candle tu yang macam apa? Hammer terbalik apa? Inverted hammer tu kan. Okay. Inverted hammer tu adalah candle persilangan tu. Ni. Okay. Ha. So biasanya kita akan kotakkan. Okey, untuk buat kotak yang continuous ni, ke dah tahu macam nak buat? Ah, tu dah tahu dah, tahu dah. Tahu kan continuous Hmm. Okey. So nampak Dia untuk valid dia kena bocor bocor macam Low. biasalah kena bocor low ni kan. Okay. Baru dia valid candle yang ni. So nampak dia side way. Sebab tak bocor. Alright. Ha. Yang ini dia dah bocor. Kan? Dia dah start bocor. Okay. Lepas tu dia naik balik. Tapi bila dia dah start bocor, kalau candle dia kecil, kita punya stop loss kat sini. Kita dah boleh Ah, masuk area sini. Selagi dia tak bocor, jangan masuk. Dan satu lagi untuk kekuatan yang paling kuat lah. Yang paling orang cakap apa? Paling optimum. Eh, Emma ni kena bocor yang kotak ni. Okay, saya padam Kekuatan optimum dia lah. Ha tu. Kekuatan optimum dia kat sini sebenarnya. oh, bila dia duduk bocor ke salah satu Boleh bocor? duduk bocor lagi kuat. Ataupun dekat area Okay. sini pun dah okey. Apabila dua-dua dah bawah Hmm. half candle. Ah, faham? Ha. Okay, mari kita tengok balik. Bila kita letak candle, apa ada kat situ? Tu. Ngam-ngam dia bocor sini kan. So kita dah boleh start masuk sini. Dan SL kita kat atas yang ni. SL kita kat sini. Sebab kadang-kadang dia terus junam. Kadang-kadang dia buat macam ni lah. Biasalah. Apa kita tak boleh jangka kan. Hmm. Cuma at least kita masuk 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 berilmu juga. Bukan main tekan kat sini kan, main tekan kat sini tu yang kena tu. So at least kita masuk di tempat yang boleh dikatakan antara tempat yang tepat lah. Kalau kita masuk sini betul lah ni. Tak kena pun SL. Kalau kita masuk sini lah. Okay. Ah, Ataupun macam ni dia dah bocor tapi dia dah tolak balik kan. Okay, ingat satu lagi. Nak masuk mesti candle dah siap. Okay, faham? Contoh dia bocor kan ni kan. Jangan terus masuk. Nampak. Bila dia bocor, dia jadi lemang sebatang kan. Ah, ah. Masa tu kita nak kejar. Lepas tu kita masuk kat bawah kali. Contohnya, Oh. pukul 4:01 dia sampai bawah. 3922 kan. Lepas tu Hmm. 4 apa? 45 dia close macam ni. Bila dia close Jauh macam ni, eh. kita kena tunggu candle sebelah. Nampak? Candle sebelah Oh. dia hijau. So tak boleh masuk. Tunggu next candle Ya. lagi. Kalau next candle reject juga lagi sekali kita punya EMA tu dan juga tu sini kita dah boleh cari entry ataupun tunggu sebelah. Sebelah sini dah confirm boleh masuk. So dia Faham? jatuh sekalipun sini dah session habis. Biasalah. Sini new session. Mana? Bukan bukan. Sini dia jatuh kan? So dia Nah, bantu jatuh. balik tapi dah bila dia dah bocor ni maksudnya memang akan jatuh lah. So bila dia jatuh, biasanya akan balik, dia akan balas balik dengan ni. Ema warna candle Purple. warna ungu ni. Candle warna ungu ni adalah candle cross up short Ema. Dan Hmm. satu lagi tips, selagi dia di bawah Ema orange ni, selagi tu wholesale. Okay, faham? Ah, Walaupun dia ada hijau, dia ada hijau kan, Hmm. kita boleh wholesale sampai dia override ni lah dengan candle warna ungu. Cuma kita kalau kita combine dengan RSI kita boleh uh, apa take note bila dia buat low kat area-area mana kan. Kita tengok kalau kita letak RSI tadi
Nampak sini dia dah start buat low, lepas tu dah tak ada low. So area sini kita boleh keluar. Hmm. So itu sebab kita guna dua indikator untuk kita combine macam satu, sini dah berhenti kan, dah tak ada low lah. Belah sini dah tak ada low. Lepas tu dah ada buy Dia belah boleh sini. So sini kita dah boleh boleh take profit. Ataupun kita letak je stok kita punya tu apa? stop Stop loss loss tu. kita atas candle low yang terakhir. Ataupun kita letak stop loss kita dekat EMA 9 dia lah. Bismillah. Contohnya sini kan stop kita letak kat sini. Tapi kita hilang lah yang dia turun je bawah ni. Sini Hmm. tak boleh nak buat apa. Ini bergantung pada individu. Kat mana kita nak ambil itu punya profit. Tapi kita dah masuk atas. Dan kita tahu bila dia dah buat low macam ni, itu tandanya dia dah ah, apa? Dia dah nak berhenti. Satu lagi kita tahu bila dah jatuh mesti akan buat pullback. Sekalipun kalau dia nak jatuh semula, dia mesti akan buat pullback seketika. Gerakan chart adalah zigzag tu kan. Okay. So bila dia buat low ni kita boleh assume dia akan buat satu pullback. Kalau dia ah, reject EMA ni contoh dia buat rejection candle ni, maksudnya dia akan buat gerakan ke bawah semula. Tapi kalau dia breakout maksudnya dia dah kalau dia Dia, breakout maksudnya dia dah breakout sini kan. So dia akan ya. tukar track, tukar direction. So nampak bila dia breakout low yang terakhir ni kan. Candle Hmm. purple ni breakout low yang terakhir punya high. So ini kita boleh jadi kita punya support. Tu naik. Naik, 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 naik. Ngam-ngam sampai. Tu dia. Tak tipunya. Jadi, jadi kalau macam buy tadi tu kan, Ah, kita dah boleh boleh terus kan masuk sebelum buy. purple. Boleh terus masuk buy ke bahaya tu tu. Nak cakap bahaya tak bahaya gak lah. Tapi ni pukul 10.30 pagi ni candle. Candle opening. Hmm. So sebenarnya kena tunggu sebelah lah. Biasanya kalau buka tu Hmm. jangan masuk lah. Kena tunggu 5 minit selepas kan. Atau 10 minit selepas. Ah, Sebab candle awal tu kita tak tahu hala tuju dia kat mana. okay, Biasa tengok faham. kan. Kalau candle opening tu dia kejap naik kejap turun. Tak tahu kat mana nak pergi. Tak Ah, menentu. Kalau kita masuk tiba-tiba dia junam balik kan. So kena tunggu dia Okay, siap. faham. Tapi kalau macam ni boleh lah masuk sebenarnya hammer ni. Kat mana support? Hmm. Itu yang nak tahu. Support adalah low yang terakhir ni lah. Nipis je lah Okay. support kita. Tapi berbaloi lah. Tak, eh? Ha. Contoh nak masuk lah. Masa dia dah buat hammer ni kan. Kalau nak support nipis yang ni lah. Low yang terakhir. Sebab kita tahu low yang terakhir adalah arah support. Zone support. Okay, faham. Sekejap saya tandakan lah dia punya ah, kotak lah. Kotak lah. So candle ni adalah candle low kan. Hmm. Okay. So selagi dia bawah, selagi dia dekat atas low ni, ini adalah kita panggil support zone. Eh? Zone support. So kalau dia jatuh kat sana pun, dia akan cuba pantul kat kotak kelabu ni. Okay, okay. Dan bila dia naik pun, dia akan cari kita punya yang ni. So dah jumpa. Nampak? Tepat-tepat tu. Bukannya apa, tepat-tepat kena tu. Saya zoom kan. Ha, Betul-betul kena tengah-tengah. kena. So biasanya saya akan queue tengah-tengah. Macam 4 4 4 4 saya akan queue 42 atau 43. Okay, QTP, faham. TP. So nanti tengok video ni dia ada contoh kat mana saya Hmm. set SL semua. Ah, Biasanya saya akan set itulah. Kalau yakin lagi maksudnya dia keyakinan tinggi lah. Letak dekat atas ni sikit lah. Tapi kalau tak kena tu SL kena letak sini. Eh, Macam dia dah naik atas, dia dah atas 3944 kan. Contohnya kita TP Hmm. kat atas ni.
SL tadi bawa kat bawah ni. Kat part 3941. Sebab apa? Sebab dia dah sampai R. Bila dia sampai R, biasanya dia akan jatuh. Lepas tu macam ni kita tak tahu dia ngam kuat R tu. Kita letak RSI. Kalau RSI sini high, confirm lah tu. Tu. Faham, Orang panggil apa? faham. Confluence. Confluence. Confluence lah. Ha. Bila kita dah ada R sini, lepas tu ada high yang menyokong. Memang situ akhir, dia berakhir. Jatuh. Nampak? Jatuh pun, nampak? Tepat-tepat kena lah sini. Tu. Betul-betul dia bagi. Betul-betul bagi tu. Betul. Lepas tu naik balik. Tu. Nampak? Dia naik pun, ni hari 10 pagi, ini RBS. Nampak? Yang ni bocor. So, Dia kita bocor balik sama ada eh. kita boleh masuk sel kat sini atau kita masuk sel kat bawah ni. So, tu. Ini pun nampak, dia test juga tu. Yang pukul dua Dia setengah ni. retest balik. 2.30 dia test juga yang ni kan. Hmm. Dan dia sambung Yunam. Hmm. Tutup pun kat sini. Eh? Nampak? Tepat-tepat tak tu? Oh, Ha. tahu pula Magic benda ah, ni eh. magic. Eh? Tak Itulah. pernah tahu benda ni. Ha? Macam tu Ha. eh. Cuma bila kita nak share dengan orang, orang akan IQ. Kenapa kita ambil yang tu? So tak payah share dengan orang. Tak payah share, tak payah jadi hero kan? Tak perlu tanya banyak. Nanti pening Tak. lagi. Bukan, bukan. Nanti Maksudnya? kalau contoh ada grup lah. Ha? Kalau grup yang macam-macam tu kan, dia akan letak Ha? support kat sini. Dia akan cakap support kat sini. Dia Okey. akan argue kenapa kita punya support kat kotak kelabu. Kat kotak tu eh. So biar dia argue tak apa. Yang penting kita faham kenapa kita punya support kat kotak kelabu. Tepat-tepat tu. Faham, faham. Bukan tipunya. Mana Betul datangnya dia adalah baginya. datangnya adalah daripada yang RSI low ni. Low yang terakhir kat sini. Faham. Ha, Tentu eh. okay. So lepas tu Passion juga dari saya. ah Sebab selama ni saya ah guna SM tak reti eh. mungkin lah kot. Tergabung. Ha. Okay, kan Okay. nampak-nampak. So sekarang bila dah ada macam tu, nampak ini dia punya persilangan yang terbaru. Hmm. Kita tahu untuk dia silang ni mesti breakout yang ni kan, candle ni. Satu Ya, lagi, betul. EMA pun kena breakout RSI ni. Okay. Tapi tengok tak, kalau kita kotakkan RSI ni, candle yang bersilang kan, EMA kat bawah. Faham. So untuk dia kuat, EMA oren dengan biru ni kena pecah kotak ni. Okay. Tapi tak lepas, nampak? Dia sampai half je. Nampak? Dia tak sampai half candle, dia sampai situ je. Lepas tu dia bocor. Lepas tu sini dia bocor low candle yang tu kan. So sini boleh masuk. Sell. Lepas tu macam mana nak tengok confluent, sini RSI ada sell. Tu sini lah area sell. Bukannya area sini. Sini tak ada. Sini baru kita cari Hmm. sell. Area 3 candle ni. Candle ni, candle ni, candle ni. Atau 4 lah candle ni. So, at least dapat kat lah. Ni apa ni? 200 lebih kat dapat ni. Kalau sini kan 3940. Woi, 30 kat tau. Tiga. Ha, 700 700. je lebih banyak. So, gitulah. Lepas tu gambar ni. Ini pun sama condition dengan ini. Bila dia keluar ini kan. Okay. So, kita kotakkan. Untuk dia confirm, dia kena bocor dua-dua. Okay, saya kotakkan. Sekejap, saya tukar baris I ni. Ah, biru lah. Nampak tak? Okay. Nampak? So, first kali oren ni bocor. Lepas tu yang ni bocor. So, sini dah boleh masuk lah. Sebab dia terlalu kecil kan ni. Ni pukul 2.30. Yang ini Mas 9 dah totally bocor candle ni. Yang ni baru dia masuk. Yang ni baru bocor
biru. So area sini lah sel lah. Confirmation Hmm. cell. So kalau masuk area sini pun, reward dia. Banyak reward So, dia. Eh, 1,000 lebih kat lah reward. Dengan syarat nampak SOP dia selagi bawah orange, selagi tu wholesale. Kita masuk sini. nampak. Okey. Lepas tu bila sampai sini, kita kena combine dengan RSI tu lah. Tengok low last eh. Tu low last. Dah ada buy sini. Low last dah ada buy. So kita boleh kotak kan candle buy. Kalau nak ambil sekali low tu ambil lah. Tu. So range dia adalah sini. Okay. Sini kita ambil low ni. Sini kita ambil high punya. Kotak buy je high. So kita akan dapat range yang ni kan. Hmm. So nampak tak? Sini. Mana bocor? Ada berapa candle? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. 10 candle tak bocor. Tak bocor apa? Ah, Tak ni. bocor low dia. Tak bocor low. So kita boleh assume RSI buat divergent. Kita boleh tengok Hmm. tu. RSI buat gerakan divergent. Okay, dia jatuh satu naik eh. Tak dia bila RSI buat macam ni, tapi kita Okay. punya candle masih macam tu. Satu lagi, Okay, faham. tapi ini adalah RSI default lah, dia tak sama dengan RSI atas ni. Yang ni Oh, pakai lain. Oh, ni TradingView punya default. default. Eh? TradingView Okay, punya default. faham. Konsep dia adalah apabila RSI bersilang dia akan keluar buy. Itu yang saya buat, RSI bersilang dia keluar buy. Okay. Dan selagi line biru di atas merah, selagi tu kita boleh cari entry buy. Sebab apa? Sebab bila dia keluar buy, mana ada sell? Tak ada sell kan? Tak ada. Kita punya SOP, uh, apabila keluar buy, dia akan di override oleh sell. Selagi tak keluar candle sell, selagi tu dia dalam buy. So, mana low kena buy? Low kena buy kat sini. So kalau kita modal besar, just letak je SL dekat 3934 ataupun dekat bawah ni lah. Tu. Sebab apa? Sebab Okay. selagi apabila munculnya kena buy, untuk dia override jatuh, mesti ada kena sell. Sini tak ada, tak ada, tak ada. Kan? Tak ada lagi eh? So Tak kita ada. boleh cari buy. Dia bila trade ada sistem, senang sikit lah. Bila trade yang tak ada sistem, susah sikit kan. So ni nampak dia Hmm. punya sistem kat situ lah kan. Okay, So jelas. nampak apa? Gitulah. Ni kan. Macam ni. Bila kita tarik sini, so untuk hari Isnin, kita punya R yang ni. Kecil je. Kecil-kecil pun, target sini lah. Apa? Kalau dia nak sambung naik, R kita ni. Senang. Faham. Sebab kita tahu kalau tak sampai sini, dia tu. Hmm. Jadi Lepas tu, yang sel atas tu, yang ah, candle sel atas sekali tu, yang ni kita ni tak ambil, tak yang ni kita pakai lah. ambil, yang ni kita ambil. Tiga yang kita ambil. Kalau dia dapat lepas yang ni. Ini adalah R1. Faham. Ini adalah Baru R2. arah. Okay, okay. Faham. So, bila dah macam tu, next kita punya ah, next kita punya R adalah candle sell, candle hitam dan candle high. Hmm. Tapi kita boleh nampak candle sell, candle ni dan candle ni dekat area yang sama. Oh, okay, faham. So kita kotakkan terus. Ambil yang high Letakkan semua tertinggi sekali ni, ya. ambil yang ni, high yang rendah kan. Tapi Hmm. nampak ada terkecil apa? Terlebih sikit tu. Candle hitam Okay. ni terlebih sikit kan. So kita bawa Ah, turun bawah.
Oh, bawa terus sekali kan je lah. Sekali kan lah senang. Tak adalah ah, apa? Kalau kita nak garis semua, tak trade. Eh? Kalau kita nak garis semua kan, Ha? dah serabut. Sini nak garis. Air pening eh. Ah, Oh, sekali kan je eh. Sini Faham. nak garis. Tapi sebenarnya dia akan pergi ke area sini lah. Memang dia akan touch ke area yang tapi bolehlah garis sikit kalau nak garis lah macam tu. So kalau kita nampak macam ni, nampak sini dah ada dua line. Sebab tu dia reject tu. Bila R dia rapat, itu ada keras. So sini ada tiga line kan? Ni, Okey. tiga line. So next saya akan pergi sini. So sini R1, sini R2, sini R3. Sini adalah Hmm. penentu R4 lah. So selagi tak lepas yang ni, maksudnya dia akan sambung bearish. Oh, macam tu. Gitu. Okay, kita tengok yang ujung lah. Contoh yang lain. Contoh yang mana nak ambil sinilah. Ni pun sama kak. Okay. Cuma ni ada gap kan. Sebab ni naik, ni jatuh. So sebenarnya dia punya range besar ni. Ni Okey. kan. Ambil yang atas ni, ambil yang bawah ni. Okay. So kotak merah lah. Lepas tu tengok kiri lagi. Dia ada ni pula. Hitam dengan purple. So kita kotakkan juga hitam dengan purple tu. Sebab dia duduk dalam kan. So kita nampak ada bertindih kat situ. Itu dan keras. Hmm. Kalau tak percaya dia keras, nampak. Tepat-tepat lah. Tu, kan? Macam gitu lah. Ha, apa? Magical of Meresis. analysis technical. eh, ha. Tapi orang Kuat juga ramai ni. orang tak explore lah. Saya sebab apa? Lebih 14 tahun, 15 tahun kan melihat chat. 18 kali kot. Ah, Lama hari ke? melihat chat, so kita dah boleh nampak dia punya apa, dia punya art dia kat situ kan. Nampak? Faham. Tepat-tepat tu, tak tipunya. Ah, ngam-ngam sentuh tu. Ni, cuma dia lari Cantik ni dia sebab punya sentuh dia tu. value dia sama sebenarnya. Tak, value dia sama, cuma garisan dia lari sikit. Value dia 3.48, dia turun sikit pun nampak 3.48 enggak. Sama ni lebih Sama kurang je. lah. Sebab dia ada lari sikit lah. Dia punya candle dengan kita punya kotak ni. Mungkin kita lukis kotak Hmm. tak tepat dia. Nampak? Dah tepat kan. Tu kotak betul lah kotak tepat. Tu dah tepat dah tu. So bila kita turun balik, ngam lah kena. Tepat-tepat lah. Kan? Itu eh. Itulah nak Faham. lukis. SNR. So tengok. Jadi bergantung pada kalau ikut kalender warna warna purple, Purple, warna hitam, hitam silang. silang. Ah, Purple hitam silang. Itu boleh pakai untuk ni lah kan. untuk SNR. Okey, faham. Tapi bila Senar. dia terkeluar, tengok belah kiri ni ada apa? Ni, belah sini pula. Ada ada support. Dan ada resistance bawah tu. Dekat sini ada macam ni kan. So, Ha? kita nak ambil candle yang mana? Kena yang tu. Mula satu lagi candle yang Ambil ni yang lah, mana? yang Ha, yang tu lah. hitam dengan Mana tu kan. So, purple yang kita boleh hitam. kotak paper yang hitam. Okey, satu. Okay, satu. Lepas tu, ada tambahan kat sini, candle low. Yang mana satu candle low? Mari tengok. Lu. Ni Last candle sekali low. lah. So, Okey, bila okey. itu candle low, sebenarnya candle buy ni boleh kotak kan, tapi terlalu banyak. So, kita ambil yang paling low lah. Sebab apa kita tak ambil yang buy tu? Sebab atas ni dah ada. So, ni boleh abaikan lah. Lagipun dia Hmm. tak kuat sangat sebab dia memang Dia tak break out lagi eh. satu lagi yang buy yang kuat apabila candle purple ni muncul. Dia Satu break lagi break. satu dia dalam range candle low ni. So ya, kita ambil yang tu je lah. Okey, faham. Okay, so padam ni tengok bila kita kotak kat bawah ni
Dia akan breakout kat situ mana. Sini breakout. Lepas tu tak lepas pun. Reject. Hmm. Tak lepas pun candle yang ni half candle ni. Tapi kita tahu kat sini mesti ada high. Hai tak Mana akhir high? tu. Oh tak ada. High pun tak ada. Memang divergent. High dia kat sini. Aduh, memang Oh itu last lah tu lah. memang divergent sangat lah. Sebab apa? Sebab bila high dia kat sini, sini tak ada high. Betul ke tak ada high? Sekejap takut dia di sebalik sell tu. Dia tepat terpadat lah tu lah. Ah. Betul tak ada, tak ada. Oh iya eh. Tak ada, tak ada. So maksudnya memang high yang terakhir kat situ. Memang divergent betul ni. Bila high dia terakhir sini kan, Hmm. kita boleh nampak harga buat kenaikan tapi sini tak ada high. So sebenarnya RSI membuat gerakan menurun. RSI Oh. membuat lower high. Sebab sini high, higher high, sini dia akan buat lower high. Tapi candle buat sini higher high, sini higher high. So bila gerakan mencapah yang tu, gerakan mencapah ni, so itu divergent. Hmm. Bearish divergent. So bila bearish divergent ni, memang potensi dia akan jatuh ke bawah. Hmm. So bila dia dah terkeluar sini, kita tahu dekat situ ada banyak candle sell. Dah confluent dah kat situ. Kenapa kita kena sell? Tu. Faham. Ni. So candle sell takhir, lepas tu dia bocor kan. Yang penting candle hitam ni lah. Bocor. So ah, area sini kita ada masuk sell. 4072, 40, area sini lah. Ataupun bocor candle sell ni kita ada masuk sell. Lepas tu SL kita adalah di high candle sell takhir. Gitulah. So tu. Apa jadi lepas tu? Habis jatuh. Eh, Juna balik eh. Juna habis. Ah, Jauh Juna dia. Jauh je dah. Hmm. Lepas tu nampak kenapa kena pantul-pantul kat sini, mesti ada kena low kat sini ni. Mana kena low? Low yang terakhir. Sekejap mana? Oh ni kena low yang terakhir. Hmm. Okay, so yang lain ni semua divergent lah maksudnya. Oh, oh lah. Ah, Ni dia jatuh, sini tak ada low. So sebab tu dia gerak atas. Bila ada Tu. setup divergent ni memang kuat lah. Dan untuk kita masuk cantik apabila dia cross up yang 4019 ni, yang low ni, area sini baru entry terbaik. Oh macam tu eh. EP dia. So R kita dah tahu nampak tepat-tepat. Lepas tu pergi ke belah sini. Ni dia buat low satu lagi kan. So kita boleh garis satu lagi low kat sini. So bawa pergi kiri. Tu. Dia dalam range yang low yang ni dengan ni. Sini. Lepas tu open dah naik balik. Sebab apa? Sebab dia atas low. Sini pun sama. Tepat lah orang cakap. Ni kan. Tu. Stop kat sini tu. Mana Hmm. datang datang mana daripada low yang terakhir dia. Tu dia pacak naik. Begitulah secara teori. Lepas tu ni bocor low yang terakhir. Mana? Ni kan dia buat low yang baru kan sini. Ha. Sini bocor. 4003 ni. Sambung Junam. Sebab dah habis. Dah bocor low yang Tak terakhir. colo yang terakhir tu lah. Belah kiri. Yang tengah ni Ah, tak kira ni. yang mana ni? Yang tu. Yang Yang ni, tu. ni bukan low tak? Ke ada low? Bukan luar. Sekejap, Rasa macam ada. Ada sekejap. Tu. Situ. Kena tambah tu garisan ni. So sini boleh Hmm. tambah lagi satu garisan. Jauh kan? Dia
Kalau Tu. pecah bawah terkira kuat jatuh lah tu kan. Macam ni kan, nampak? Bila dia ada Hmm. low kat sini, dia react kat sini. Ni low Hmm. kan? Dia pergi sini, dia pergi sini, dia react situ. Sebab tu dia pantul. Okey, Sini dia faham. bocor. Dia bocor dan dia keluar sel. Memang confluent lah kat situ. Lepas tu dia di bawah MR pula. So, sangat strong cell. So, kita boleh masuk sel kat sini. Faham. So, apa? Dia kuat lah tu. Kuat, kuat. So, bila kita dah tahu aras-aras yang kita nak trade tu, lebih senang lah untuk kita cari entry dan keluar kan. Hmm. Semua sama je. Macam ni divergent. Confirm divergent. Ni kan, ni double bottom ni. Ni kan nampak double bottom kan. Ya. Ha. Kalau kita letak RSI, mesti dekat sini ada low, kat sini tak ada. Oh ya. Tengok. Betul tak? Harap betul lah. Oh, oh. Tak ada kan? Dua-dua tadi. Ada. Sekejap ni. Oh, dua-dua tak ada low. Memang Hmm. kuat lah. Low yang terakhir dekat sini. Oh, macam tu eh. Bila low yang terakhir tu, itu adalah R yang kuat. Nampak? Bila kita tanda sini, ngam-ngam sampai. Pop jatuh. Lepas tu sini dia breakout. So itulah neckline dia. Oh, macam tu eh. Dia kalau divergent ni, dia kena breakout low yang terakhir. Sini lah. Oh, sini tak ada dua-dua. Masuk yang kuat lah. Sekejap tengok RSI dia. Oh, betul lah. Tu. RSI dia dapat menaik kan. RSI dia naik. Gitu. Low yang Hmm. terakhir yang ni. Yang ni. Jauh dah jatuh dia. Ni low dia yang terakhir. Ni. So, sini dia tak bocor. Bila sini dia tak bocor. Sambung ni. Ah. Ha, dia tak bocor low yang terakhir ni. Ingat saya rasa betul. Bila kita gariskan. Betul lah Memang tak tak bocor. bocor. Tak bocor. Dia duduk atas tu je. Sebab tu tak muncul bold low kat sini. Dia kalau muncul low, bila dia breakout low yang terakhir, baru dia keluar low kat sini. Oh, macam tu. Ah, sebab indikator ni saya yang custom. Indikator saya custom sendiri sebenarnya. Oh, oh tuan reti So, eh. ah, Sampai dia buat coding eh. guna PyScript. So Hmm. memang dah ambil kiraan tu semua. Cuma dia ada satu je punya apa? Uh, Limitation. Sebab ini based on 20 candle jap eh. Betul tak? Based on 20 candle. Betul. Yang high Oh, low dia ni punya. saya ambil based on 20 candle. Sebab apa? Sebab untuk trade yang significant dia based on 20 candle. Faham. Ah, Kalau kita buat 20 ke 40, saya rasa tak ada low. Nampak? Low sini pun tak ada kalau 40. Sebab apa? Sebab low dia kat sini last. Kalau 40. Oh, So, jauh juga lah. kalau ni saham boleh lah guna 40. So, nampak sini tak ada. Sini dah boleh set up apa? Bullish divergence yang kuat. Sebab macam ni, counter saham. Tapi kalau SCPO yang uh, scalping ni, Next kita kena scalping ambil eh. 20. Macam Itu tu. dia punya apa? Signifikan dia lah. Nanti kalau ada orang tanya, kenapa tiba-tiba tak uh, tak muncul low tapi sebenarnya sini buat low lah, kan? Kenapa sini low tapi sebenarnya RSI kat sini low. Kat sini low. Pak, sini low tapi sini ada low lagi. Tapi kalau ikutkan kat sini, sini sepatutnya bukan low. Hmm. Sebab saya based on 20 candle Faham, faham. Ah, Macam ni bullish divergence. Bearish divergence. Nampak Ini high, sini tak ada high. Itu bearish divergence. Sini kan dia high. So bila kita masukkan ni, tu.
Dia reject yang candle high ni punya half candle. So memang jatuh lepas tu. Tu. Sebab apa? Sebab sini ada high, sini tak ada high. Bearish divergent. Lepas tu Okay, faham. kita tengok bawah ni. Jelas dan nyata. Nampak? Tu. Tapi harga macam lebih kurang dalam range yang kotak high yang ni. Tapi puncak yang RSI dah Jatuh. jatuh banyak. So sebab tu dia jatuh. Ah, Hmm. so itu adalah senang nak tengok bullish divergent bila adanya indikator yang kita dah custom ni. Faham, faham. Kan? Kalau tidak ah, Tidak pening. tak apa nak nampak kan. So ni Tak jelas sangat. tak jelas ni nampak lah. Okay. Sebenarnya saya nak tunjuk sekarang kita dalam bab EMA RSI tu Mm-mm. iklan. Sebab memang kena combine dengan RSI baru nampak signal yang lebih power lah. Sekejap, saya nak tunjuk penggunaan persilangan ni. Sekejap. Dah tak ada dah. Okay, nampak ni Yang saya cakap persilangan tu. So ni nampak apabila munculnya persilangan ni biasanya Okay. kita akan kotakkan candle tu. Ini EMA kan, bukan Emang, bukan emang. RSI, bukan tu Bukan. lagi kan. Okay. Tak apa, satu-satu. Ada satu. Tadi, tadi dah bercampur pening sikit. Pening. So bila ini adalah candle persilangan kan. So bila kita Okay. kotakkan untuk dia valid dia kena breakout high yang candle ni kan. So sini sebenarnya Okay. valid. Ni. Sini BO. Breakout. Okay. So nampak ni. Apa? Ah, dekat sini pun EMA dah breakout half candle punya range kan. Okay. Ah, tapi bila dia breakout yang terlalu tinggi ni kita tak boleh masuk. Okay, faham. Sebab kita base entry kita mesti dekat dengan EMA yang macam ni. Mesti dia sentuh dulu ataupun Sentuh. retrace lah Ah, sebab apa? Okay. Sebab kalau kita masuk dekat sini, contoh kita EP kat sini, kita punya support tetap di short EMA. So Okay. sebab tu kita kena masuk dekat dengan EMA. Satu lagi, macam biasalah, lah kena masuk RSI juga kan. RSI juga. Sini sini high ni, kena ni mesti high. Sekejap, High, last high terakhir tu. Dia mesti high sebab tu dia jatuh. Eh. Candle yang sebatang ni mesti ada tulisan high kat atas sebab tu dia jatuh. Okay. Tu. Hmm. Sebab tu dia jatuh. Tu kena combine dengan RSI kat. Sebab jatuh, lepas tu kita ambil kat sini. Sebab apa kita tahu dia kuat? Sebab dia dah breakout candle yang ni. Okay, faham. Dia dah duduk atas half candle persilangan. So dia akan naik, sama naik. So kita akan cari buy lah. Apabila dia dah valid persilangan ni, cari buy saja. Jangan cari sell. Tapi untuk cari buy, cari dekat EMA. Tu dia naik kan. Lepas tu jatuh lah sebab dah apa? Sini pun dah high lah. Lepas tu Dah kalau paling tengok tinggi belah tu. kiri ni, saya rasa ada sesuatu lah dekat situ. Kenapa dia jatuh kan? Tu ni. Saya rasa kalau kita tarik ni mesti kena sini. Sekejap. Betul tak? Ke tak kena? Kena. Kena. Tepat kan? Mm-mm. Kan? So ini dah tahu dia punya kenapa boleh sampai tepat kan? So sini boleh take profit. Ni pukul pagi ni kan? Sekejap. Ni pukul apa? Dua Dua setengah. setengah. Mesti ada highs tu. Tu high. Lepas tu kalau kita guna Bollinger Band, band tadi, dah terkeluar BB. Ini yang saya kata confluence yang ngam-ngam ada beberapa benda dekat situ. Situlah sell dia Hmm. yang sangat entry yang sangat kuat. Kita tahu sini kita punya R. Okay, 4540 ni lah kita kan. Itu R. Sini R kan.
Sini keluar high. Ini adalah R. Sini bocor. So kita boleh masuk sel kat sini. Dan kita punya SL kalau kalau tak besar sangat kita letak SL kat sini. Kalau besar dekat candle yang terakhir ni. Dekat sini SL itu. Ah gitu. Nampak eh? Nampak? So bila kita combine tiga-tiga ni memang jadi power lah dia punya signal kan. Kuat juga eh. Kuat dia punya signal yang kalau confluence tu memang cantik. Sama kat lah yang ni kan. Ni kan ni. Ini abaikan lah Yang ni lah. So ni dia persilang ke bawah kan. Ah, ah. Kita kotakkan. Untuk valid dia kena break bocor persilangan tu. Okey. Kena bocor yang ni Bocor kan. candle persilangan tu kan? Dia kena BO yang ni kan. Tapi ni Okey. nampak tak bocor. Lepas tu Okey. kelepasan EMA pun tak masuk pun dalam tu. Ni. Okey, okey. So ini Jauh. dia apa orang cakap? Tak valid dah. Fake fake. Betul Fail tu. lah kan? Lepas tu dia masuk color purple. Lepas tu breakout kat sini kan. Dia Hmm. keluar persilangan baru. So purple ni sebenarnya mesti ada buy. Oh kita kena tengok dua-dua lah sesi malam ni. Gabung je lah. Gabung je lah Senang senang. sikit. Hmm. Ada buy? Tak ada. Eh, mana pergi buy? Tak ada Oh pun. dah padam. Sekejap. Sorry sorry. Tu ada buy. Okay. So lepas tu kita kotakkan yang ni. Okay, jadi bila tak valid yang first tadi tu kotak Ah, yang second lah kan? Kotak yang maksudnya sekarang kita dalam buy lah sebab Dalam buy. dia dah macam apa? Maksudnya ini dah override yang ni. Okey, faham. So bukan sell lah sekarang dia dalam buy. Hmm. So lepas tu kalau kita kotakkan yang ni, nampak dia tak bocor. Faham. Ah, so tu. Kita boleh jadikan SL kita kat sini. Nampak satu lagi entry kita mesti dekat EMA pak. Apabila dia pantul balik dekat EMA. Bukan kat sini entry kita. Bukan dekat ni juga kalau yang tadi yang Yang mana? oh okey bukan bukan. Tapi Maksudnya sebenarnya entry kita sebenarnya kat purple ni. okey, Tapi kalau kita terlepas entry purple, maksudnya kita terlepas entry pas purple, lah kan. kita nak masuk entry untuk kotak ni. Okey. Satu, mungkin kita boleh masuk yang ni, tapi okey lah, dia dah dekat juga ni. Tapi kalau kita dah masuk kat high ni, dah tak cantik. Memang dia naik, tapi high risk. Okey, Tunggu faham. dia turun, dia pantul dekat EMA, dia muncul balik candle macam ni, cross up balik, baru kita masuk. So at least kita masuk dekat dengan support. Ngam-ngam dekat sini juga. So support kita adalah inilah. Tu. 4477. So dia naik. Naik. Lepas tu dia buat shooting star. Shooting star ni jatuh lah. Depan dia kat kiri. Mesti ada sesuatu kat sebelah sini. Mungkin ada candle high kat sini. Betul lah tu. Ada candle high kat sini kan. Candle high yang terakhir. Lepas tu ada candle hitam. Hmm. Sebenarnya kita boleh ambil yang high yang terakhir ni dengan candle hitam ni lah. Tu. Oh kena Kena. Tepat-tepat Ingat tu betul. Mak. Hmm. So macam ni kita boleh set macam tu lah. SL kita Hmm. kat sini. Kalau dia naik ataupun kita dah tahu high ni biasanya akan jatuh lah bila banyak high kan. Bila high terlalu banyak pun kena secure profit. Okey, Sebab apa? faham. Sebab dia mesti akan jatuh kan. Hmm. Lepas tu sini dah reject R. Sini lagi reject R dah dua kali reject R. Tak ambil profit kan tak tahulah. Kan? Faham. Tapi biasanya uh,
Selalunya lupa. Oh, ya betul. Benda tu masalah tamak. Tamak, tamak. Dia kata tamak tu, Tak boleh habis. lagi, betul Boleh pak. ni, dia jatuh sikit pullback ni. Tapi Sekali sebenarnya kalau jatuh. kita dah masuk sini, berapa dah? Dah 77. banyak. Ui, Berapa tu? banyak ni. 22, Itu 50 dah. 50. Banyak Ha. tu. Ui, kalau saya memang ambil lah. Dah keluar dah. Saya 500 tu memang saya kalau 500 pun saya dah secure. Tapi kalau Eh, kalau masih kuat saya simpan lah. Tapi saya akan buat stop macam loss tu. dekat 500 juga. Sebab kita target uh, paling-paling lah. Kalau dapat 500 hari pun cukup kan. Tapi kalau Ya dapat betul. lebih lagi Alhamdulillah. Sebenarnya SCPO ni uh, apa? Kita duduk sejam pun dah dapat profit. Banyak Tak profit payah dia. ngadap, tak payah ngadap. Macam kerja kan. Hmm. Tengok lah kalau waktu-waktu yang ada lapang ataupun malam ke. Malam pun kalau tengok pukul 10 sampai pukul 11 pun 200 setengah tu tinggal 300 tu dah boleh dapat. Oh ya. Boleh. Malam malam saya tak berani sebab nampak macam slow. Oh Malam ya. okey. Okey juga ah. Okey, Boleh malam okey. buka. Cuma dia punya range tak besar. Oh ya betul. Kalau nak range besar pukul 2 setengah sampai pukul 6. Ah, Faham. sebab kalau saya trade on session. On station, macam On ni? session, on session. On Macam mana tu? session, on session maksudnya pukul 11 setengah pagi sampai ke 12 setengah, lepas tu dah tutup. Oh, tu je. Lepas tu 2 setengah buka balik, masuk balik, cari entry balik. 11.30, 12.30. Bukan, 10 setengah pagi sampai 12 setengah pagi masuk cari entry. Oh, cari entry Tapi je. masa Lepas tu? tutup, masa 12 setengah tu dah tak ada, tak ada position lah. Sebab Okey. saya Faham. tak bawa, tak simpan, tak simpan. Faham, faham. Dia tak, dia apa Sebab tu? dia ngarut, dia punya, dia apa, takut dia punya buka tu dia menjadi mengarut kan. Faham, faham. So Dia takut ada gap kan? Gap besar. takut tiba-tiba get lah. Closing memang cantik, tiba-tiba buka dia mengarut kan. Ah, Faham. tapi sebenarnya Sesuai. trade on session ni pun dah boleh buat profit kan. Ya, betul. Sama lah ni Mak. Saya dah okey dah kot bab EMA ni. Tu. Dekat mana dia punya strong? Sini masa dia breakout yang ni. Ni kan. So yang ni sebenarnya. Begitu Ataupun mungkin. sini kita boleh masuk lah. Sesuai juga. Itu macam kira Ah, macam dalam zone lah kan, kalau belajar ah, tempat-tempat lain pun eh. Sini kita Okay. entry zone kita kat situ. Faham, faham. Ah. Tapi sebenarnya entry zone ni kita kat sini lah. Tu. Lepas tu kalau nak double confirm, tengok background RSI. Kalau sini background RSI hijau, memang bullish lah. Eh? Oh, ada buy pula kat situ. Tu memang kena. Tu. Oh, sesuai sangat ni. Sesuai Okey, sangat okey, masuk. okey. Ini kalau tak masuk, tu rugi lah. Faham, Okay, faham. saya nak tunjuk satu setup. Setup uh, bullish, bearish dan pin lah. Situ kan. Dia sama je. Dia punya uh, setup lah. Okay, satu. Ini bullish. Sebenarnya bullish dengan bearish ni sama lah. Dia punya condition. Cuma terbalik je lah. Kita tengok bullish lah. Okay. So, satu. Mesti ada at least tiga daripada empat ni. Bullish Baru lah. kuat Satu, candle low. Dua, candle purple. Dua, candle purple. Tiga, candle buy. Apa Empat, persilangan eh? ah, Buy itu persilangan ke bukan? serangan EMA. Bukan, buy, buy, buy. Yang Bukan, ada tulis buy. perkataan buy tu. Oh, Background hijau.
Keempat, background hijau. Background hijau. Okay. So dia mesti ada salah, ada tiga dan empat. Tapi kalau empat-empat tu ada tempat yang sama, lagi kuat. Ini adalah setup yang paling, orang cakap, tak masuk uji lah. Ni. Kalau bearish terbalik lah. Candle high, candle hitam, candle sell, background merah. Ha. Faham. Okay. So balik kita ke kita punya ni. Okay, tengok contoh lah. Jom. Yang Boleh candle cuba. low tadi tu yang ada perkataan low eh. Dah kata lu. Okey, beres. Ni. Ui, ni. Memang setup terbaik. Kalau jumpa Itu. macam ni, bismillah je. Letak apa? Letak stop loss bawah candle purple. Okey, faham. Okey, tengok kita kira satu ada candle low. Okey, Ni. candle low. Okey. Okey, so kita tandakan candle low. Candle low Ah, terakhir lah kita panggil kan. ah, low tak akhir. So itu. Okey, lepas tu Lepas tu kita dia ada buy. Oh, ini purple. memang tiga-tiga kat situ. Ada Ada buy, purple, ada purple, ada background bertukar. hijau. Eh, Baik. apa jadi? Mana candle lah? Apa jadi tu? Kena refresh Mis- balik tu. Misteri Kan? je. Tak refresh dia akan keluar balik yang baru macam ni lah. Sekejap, tak apa-apa. Okey. Mana yang Mana setup tadi ya? hilang. Hmm, sekejap. Ni pun boleh lah. Ni. Tapi ni tak ada low pula. Sekejap low dia kat belah sini. Ni divergent. So, memang confirm cantik lah. Sekejap. Cari yang break. Yang... Sekejap. Mana tadi tu? Ni kan. Ni pun boleh lah. Oh, boleh lah kan? So, dia ada low kat sini. Low, Okay. okey, low terakhir. Low yang tak akhir. So, kita kotakkan low yang tak akhir tu. Okay, aku takkan. Okay. Lepas tu, uh, dia muncul candle buy, dia muncul candle purple, dia muncul background hijau, bertukar hijau. Nampak tak tiga benda ni dekat-dekat Oh, okey, faham. Sini bismillah. Tu apa? Bah. Kalau macam ni, range dia kecil kan. Kalau kita nak masuk buy sini kan. Takkan Ah, kita nak letak stop loss di sini kan. Mesti takut kena kan. So paling-paling letak dekat half candle buy low ni. Sini tak stop loss. Masuk je lah. Masuk sama ada masuk candle purple ni atau masuk candle hijau ni. hmm. Ha. Dia mesti akan naik. Tu dia. Ui, ini tak masuk menung ni. Banyak kan. Daripada Dia apa? mesti dia mesti berdekatan ke macam mana? Dia Mesti mesti dekat berdekatan. kan? Setup ni mesti dekat. Kalau tak cukup setup, itu yang selalu kena tu. Kalau jauh sikit macam Dia background dalam hijau tu. range 5 candle. Tapi yang macam Oh, saya cakap tadi, 3 per 4. Macam ni kan tiga low, per low dah dapat jauh kan. tiga. Low dah jauh. Tapi dekat sini ada buy, ada purple, ada candle green. Ada background tu. Okey. So kuat lah yang ni. Kalau Oh, empat-empat kat sini, faham. contoh low pun kat sini, lagi kuat. Right, right. Ni setup yang paling kuat lah. Lagi satu, kalau candle buy dengan purple tu yang kat sini. Oh, lagi kuat ni. Dia Kalau lagi candle yang powerful ni, lah. inilah candle purple, inilah candle buy, inilah candle pertukaran background. Oh, itu, orang cakap apa? Baca Bismillah bismillah, je lah. tekan. Tekan terus je lah. Tekan terus. Sekejap, saya cari contoh lah. Ada contoh ni, sebelum ni dapat. Ni, sinilah buy, sinilah purple, sinilah background hijau. Itu tak payah fikir lah. Bismillah. Lepas tu low kat sini. Dekat sangat dah tu. Kalau jumpa macam ni, just letak stop loss bawah candle purple. Okay. Extend Biasa, bawah candle biasa purple. tak kena. Biasa dia tak akan makan. Ataupun kita kotak lah untuk mengelakkan
dilipat dengan sengaja kan. Itu kotak kan. Tu. Kalau sampai 5 candle masih dindong lah ni tak payah. Kalau contoh lah 5 6 candle masih kat dalam range kotak ni kan, dia set way. Hmm. Tapi kalau 3 atau 4 candle dah breakout, itu kita punya SL ni kita boleh tarik ke sini. Okay. Okey, faham. So tengok apa jadi lepas tu. Tu dia. Berapa ratus tu? Woi, Berapa ini ribu ribu tu ni, kan? ribu. 60. 60, 1000 Ah, lebih kat ah. 2000. Ni pun sama Pak. Nampak tak? Buy, tapi low tak ada. So ni tak kuat sangat. Oh, dia mesti ada low dulu kan. Low Okey, dekat faham. sini. So Hmm, nampak jauh macam lah. ni kan? Macam ni low buy tapi tak breakout dia punya high tu. Tapi macam ni dia sideway ni. Jap. Oh, satu lagi macam mana nak tahu sideway tu Saya lemah buat tu Okey. Jap. Saya nak tunjuk satu lagi. Ah, dia punya kejatuhan tu sepatutnya biasanya. Dia punya kejatuhan ni dia macam apa? Tak strong, tak ada trending tu. Satu lagi kita punya EMA tu. Sekejap, saya padam. Untuk tengok sideway yang tidak, kita boleh tengok dekat EMA kita. Tu. Okey. EMA kena trending. Macam ni kan, ni tak kuat. Macam ni dia kuat. Kalau kita nak entry, kita kena cari entry yang dia turun macam tu. Lepas tu dia macam ni, dia buka pintu. Ya, ni buka pintu ni. Kalau macam ni dia tak trending, dia apa tu? Menegak dia Ah, macam mendata gitu je. dia kat sideway tu. Satu lagi gelembung EMA tu. Biasa saya akan guna gelembung EMA. Gelembung Gelembung. EMA ni, ya ni, Cuma apabila dia buat gelembung macam tu. Ni kan, dia buat macam bentuk macam tu. okey, Ah, faham. itu kita panggil gelembung. So, dia konsep macam apa? Uh, chart pattern cup and handle, rounding bottom, apa macam itulah. Gelembung ni kita punya neckline ataupun R. Untuk dia breakout, untuk dia valid, dia mesti breakout gelembung tu punya tu. Yang kat sini. Kalau pasal kalau kita letak sini, sini tak lepas. Okey. Okay. Kalau kita letak candle, candle lepas tapi EMA tak lepas. So tak strong. Oh, Yang faham, sini baru faham. kuat. Okay, tengok Kalau kita letak support pun ni, tu. So ini dia punya range. Okay, ini dia punya range. Dekat sini ya, Pak. Sideway. Sebab apa? Sebab kalau kita gariskan gelembung ni tu, dia jadi macam tu. Dia macam apa? Ada satu kotak situ kan. Lepas tu dia breakout dekat sini. Sini dah boleh masuk. Yang ini baru boleh masuk buy. Yang ni. Tengok candle ni. Mana? Ni. Sini baru boleh masuk. Situ pun ada. Ini yang kacau kalau jumpa macam ni memang kacau. Segway ni kan. Ha. Ni kacau. Tapi kita punya candle persidangan yang ni. Dan dia breakout ke sini. So kita boleh masuk area sini. Ataupun macam saya cakap tadi, kita entry mesti dekat dengan EMA. Sebenarnya kita punya entry terbaik adalah yang ni. Candle yang hijau ni. Sebab apa? Hmm. Sebab merah dia dah sentuh. Yang ni baru masuk, baru dia pantul. Yang ni tak sentuh.
Okay, saya tunjuk lain contoh gelembung ni. Okay, mari tengok gelembung ni contoh lah. Sini kan. Gelembung pun salah satu daripada ni lah. R yang kuat. Biasanya gelembung ni saya guna satu line ni. Ada oren dia. Tu. Nampak Kalau kita gariskan gelembung ni. Tu. Tak lepas. Hmm. Candle je lepas. Tepat tak tu? Sama lah. Dia memang kalau saya belajar tu. SNR kita dia akan tepat selalunya. Okay. Kalau nak kita nak bagi confluence lah. Kita dah tahu gelembung kat situ. Kan? So kita masukkan RSI. Tu. High yang terakhir ni. Memang dalam tu. Tu. So sini area R kita yang kuat. Dan ada gelembung kat situ. Lepas tu gelembung tak lepas. Gelembung kat sini. Tapi candle dah pergi dulu. So dia macam nak cakap divergent ke macam divergent lebih kurang lah. Apa? Candle pergi tapi uh, EMA tu tak sampai. Okay, okay, faham. Ah, tu kan. Kalau saya pangkah lah. Tu. Candle dia test tapi ni. Dia kena yang orange ni kena breakout. Bisa breakout yang Garisan ni garis 4348 ni. gelembung tu lah. Baru dia sambung. Okay, Okay, contoh faham. lah. Contoh lain lah. Contoh. ah, Ni pun samalah Pak. Ni breakout ni. Breakout breakout. Tu. Dia breakout lepas tu dia naik. Nampak? Dia breakout ke mana? Dia breakout ke sini. Lepas tu dia naik tu. Naik, naik. Dapat lah dalam 40, 30 tick kat. Tapi lepas tu dia jatuh balik. Sebab apa? Sebab mungkin kita belah sini ada sesuatu lah. Biasa mesti ada sesuatu belah sini. Ni candle persilangan dekat sini kan. Tu. Candle persilangan kat situ. Lepas tu sini ada candle high ni. Tu. Tu ada candle low lah tu kat sini. Betul, betul. Mesti ada sesuatu je. Kalau pasal sini ada low takhir. Ni. Mana? Okay. Ni. Kita dah tarik candle ni kan. Candle hitam ni. Ni pun cantik. Ini cukup syarat. Sell je tak ada. Kan tak ada sell tu kan. Hmm. Tiga, saya cakap tiga dia kan. Ada low. Ah, Tak ada low, ni ada high. Sorry. Tak cukup syarat. Tapi dia bocor lah. Ni. Hitam background bertukar. Get down dia tak terpakai sangat lah. Okay, kat atas ni kan. Ada sell dia kat atas ni. Sell dia yang ni. Kau yang tu. Okay, so abaikan yang tu. Sekejap. sel warna hitam, lepas tu ada high high takhir macam tu. Kat Sepatutnya bahagian kat atas atas. tu. Tapi ni get down dia tak kira. Sekejap. Nanti Ah, ni tak boleh contoh. Cuma low takhir dia yang ni. Candle yang hijau ni. Candle yang merah ni. warna merah tu. Kan? So sebenarnya kita kena kotakkan juga candle yang merah ni. Gitu. So boleh kotak dua-dua. Okay, boleh kotak dua-dua. Ataupun boleh tarik je yang ni ke sini. Depend Ah, lah okay. mana yang kita nak kan. Tu. So ini adalah low yang terakhir. Ini adalah candle persilangan. So sebab itulah sini dia sangkut. Tepat-tepat tu. Ni, tepat-tepat touch tu. Hmm. Tepat-tepat touch. Candle low takhir. Sini ada candle high yang terakhir. Ni. So dia akan reflect belah sini. Lepas tu tak ada high dah kan. Jatuh. So jatuh dia reflect sini. So gelembung tu memang
Powerful jugalah kalau nak tengok dia punya macam ni kan. Dia lembung bawah. Hmm. Ni satu gelembung, ni satu gelembung. Tapi sebenarnya gelembung ni kalau kita dah kotakkan candle purple, lah kira dah tu. Sebab dia biasanya dia akan terjadi kat candle purple dan candle hitam. Okey. Bila kita dah kotakkan candle purple hitam tu, maksudnya dia dah masuk dah dalam gelembung. Macam ni tak kira. Nampak? Purple dah hitam ni tak bukan gelembung. Gelembung Oh, mesti sebab dia yang straight je. bila dia jatuh, Dia naik balik. ini kira gelembung. Itu baru kuat. Ah, itu yang saya cakap nak elakkan segway, cari yang pattern macam ni. Bila jatuh, dia pantul baru masuk. Hmm, faham. Kalau tidak, macam ni dia segway mak. Sini kenapa dia segway? Ni. Sebab tak ada gelembung lah. Sini kenapa dia segway? Sebab sekejap, dia punya gelembung sebenarnya satu kat sini. Satu dekat sini. So untuk dia bergerak atas ni mesti breakout 4317, 4313. Ni. Oren ni kena breakout ke sana baru dia sambung naik. Lepas tu dia bocor pula yang ni. Ini baru masuk sel, Mak. Dia bocor sini. Dia tak breakout atas, dia bocor yang lembung belah sini. Ini memang strong sell lah. Sekejap, dia agak tu Mak. Padam lah ini apa padam candle pun nampak. Ah, ni Mak. Oh, breakout EMA eh. Ni bocor, bocor gelembung belah kiri. Yang ini macam divergent. Ni. Candle sampai tapi EMA tak sampai. Tu. Okey, faham. Faham? Candle sampai tapi dia reject sebab apa Oh, ah, divergent. dia macam Betul, betul. divergent lah tapi sebenarnya moving average bukan indikator yang ada divergent tapi kalau teori macam tu tapi kalau praktikal kita boleh assume dia divergent lah. Okay, lepas tu bocor. Macam ni pun kita senang nak masuk, nak confirmkan dia punya entry kita lah. Bila dia bocor yang sini kan, so kita boleh cari sell. Sini dah sell lah sebenarnya. Untuk orang cakap apa? Keyakinan, keyakinan. Sini dah sell ni. Jap. Tu sell. Ah, okey, nampak. Untuk keyakinan lah ni. Itu dah sell, lepas Ba- tu warna hitam. Lepas tu Tak, lepas tu ada high tak M lagi. lepas tu ni okey. Ni memang apa orang cakap? Yang saya Tak. tulis tadi tu. Nah, Ni bearish tu. set up. Ah, Set up set up untuk power, set up sell. bismillah orang cakap. Ah, Ada high, ada sell, ada kena hitam, ada background start merah. okey, okey, faham. So ini memang set up bismillah orang cakap. Dia bismillah berakhir kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah dia di sini tu. Mak tu Semua jatuh lagi tu lah. Tu. Selagi candle merah tu. Lepas tu selagi persilangan tak muncul, selagi tu dia akan bearish kan. Mana persilangan dia?